Pilihan yang tepat sebenarnya apabila saya pergi ke Yunan tu bersama dengan Jet Kertas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya sekali lagi dalam JK Podcast ataupun kita panggil sebagai Jelajah Kembara. Episod ketiga, Alhamdulillah kita dah episod ketiga kali ini. Dan pada malam ini kita nak bercerita tentang trip. Macam sebelum ni kita bercerita tentang Jepun. So pada hari ini kita akan bercerita tentang salah satu destinasi baru sebenarnya dalam Jet Kertas Travel sejak tahun lepas, iaitu Yunan. Yunan ni buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, terletak di China. Okay, dan dia berdekatan sebenarnya, kawasan dia berdekatan dengan ni lah negara-negara sekitarnya lah. Okay, dan bersama dengan kita pada malam ini adalah peserta yang telah bersama dengan kita pada awal-awal trip Yunan kita, iaitu Hajah Azizah binti Adnan. Selamat datang dan terima kasih banyak Pak sudi meluangkan masa bersama kita pada malam ini. Apa khabar? Terima kasih Cik Hafiz sudi menjemput saya. Alhamdulillah sihat. Okay, so bersama dengan Jet Kertas waktu trip Yunan tu bila dan tahun bulan berapa dan tahun bila? Okey, bulan 8 tahun 2024. 2024 tahun lepas. 2024 ya. So trip pertama kita dalam bulan Julai. Okay. So maksudnya trip hajah lebih kurang trip kedua atau trip ketiga tak? So kita waktu masih baru lagi lah. Dan sebenarnya Yunan ni dalam agensi pelancongan dia sebenarnya kinda baru juga. Kan dia baru nak naik, mungkin after Covid lah. Sebab sebelum Covid dia tak ramai lagi trip buat. Dan kita alhamdulillah antara pelopor lah, antara yang buat trip ke travel agency. So bagi Hajah sendirilah, itu pertama kali ke China ke? Ya, inilah kali pertama saya ke China, ke Yunan. Itu pun atas ajakan kawan. Atas ajakan kawan. So kawan tu yang dah pernah bersama dengan Jet Kertas ke? Ya, sebelum ni dia pernah ikut Jet Kertas. Itulah kali pertama saya ke Yunan tu dengan Jet Kertas. Dan saya Hajah pergi dengan kawan-kawan kan? Ya, saya kawan masa DIU. Okay. So ada tak sebelum ke China tu sendiri, ada tak apa-apa expectation lah kan? Sebab kebanyakan orang lah kan, kalau saya sendiri entertain kita punya guest ke apa kan, mereka kebanyakannya kadang-kadang banyak antara soalan yang biasa diorang tanya adalah China ni bersih ke? Toilet dia macam mana? Dengan cerita toilet dia kotor kan? Lepas tu ada yang kata tak friendly lah atau macam ni. So apa expectation Hajah before, dan adakah expectation before tu sama dengan after ataupun selepas pulang ke Malaysia? Okey. Seperti yang ditanya tadilah, semua orang pun mempunyai harapan dalamannya. Bila saya diajak oleh kawan saya, Puan Linda, untuk menyertai itu, memang dalam fikiran saya, China, Yunan, bukankah itu bandar lama yang eksotik? Kenapa saya mesti pergi ke sana? Tapi bila saya tengok itinerary apa semua situ kan, saya rasa macam why not saya pergi. Dan sebenarnya sebelum ni pun pengalaman saya bila perlu mengiringi arwah suami dalam tugasan dia apa semua, saya akan berkata, kenapa saya tak pergi? Saya nak melihat kelainan dan ciptaan Allah. So pilihan yang tepat sebenarnya apabila saya pergi ke Yunan tu bersama dengan Jet Kertas. So expectation tu reach target lah. Ya, dan juga dalam hati saya, macam mana tandas mereka? Because kita ni memang sangat concern tentang tandas, macam mana kan. Tapi jauh daripada apa yang saya sangka sebelum itu. Pengalaman saya berada di Yunan, ke semua tempat yang dibawa tu tak ada masalah sebenarnya. Kalau kita tahu persediaan kita, so kita bawalah. Saya bawa sentiasa botol kecil untuk bidet ya ke mana-mana, dan tak perlu pun untuk kita demand perkara yang apa, bekas kita ni bermusafir. Patutnya kita belajar kekurangan yang ada di sana, kita cubalah atasi. And satu lagi, bila kita bermusafir begitu, saya nak sesuatu yang menggembirakan saya. So tak ada masalah sebenarnya. Bagi kita pun, bagi saya lah,
kan, orang yang dah biasa travel, tak ada masalah benda-benda kecil macam tu kan. Betul. Dan untuk China ni sebenarnya, untuk makluman penonton lah, everywhere in China sebenarnya dah jauh berbeza daripada yang before. Sebab banyaklah yang saya punya customer kan yang dah pernah ke China sebelum ni, yang dah pergi mungkin pada tahun 2010, 2011 macam tu. Mereka sendiri compare kan China yang dulu dengan China yang sekarang sangat berbeza. Dan diorang masing-masing boleh kata opinion diorang adalah hampir-hampir dah ke Jepun dah. Maksudnya kebersihan tu. Boleh capai ke tahap Jepun lah. Betul, sangat setuju. Masih ada certain tempat yang mungkin jauh tu. Tapi jika tempat itu ada Muslim, dia bersih. Betul. Masjid yang alhamdulillah, terima kasih tahu Jack Kertas bawa ke tempat yang kita dapat berkenalan, berjumpa dengan Muslim di sana. Dan walaupun kami saling tidak memahami bahasa masing-masing, mereka tidak pandai berbahasa Inggeris, tapi dekat di hati. Dan mereka bersih sebenarnya. Betul, tak ada masalah lah di situ. Ya, betul. Okay. So kalau katalah Yunan ni kan, ataupun instead of travel ke Yunan ni, biasanya kita banyak dengar mostly orang muda lah. Mereka banyak DIY tu sebenarnya. Do it yourself. Buat sendiri mungkin lebih murah ke atau lebih macam mana kan. Tapi kenapa Hajah sendiri memilih untuk follow travel agency? Dan kenapa memilih Jack Kertas lah? Kenapa memilih travel agency instead of DIY? Okay. Lain orang, lain pandangan. Bagi saya lah, saya dah berpenat lelah dalam profession dahulu. So bila saya kata saya nak bercuti, I will choose a travel agent. Why? Sebab saya nak bercuti. So saya tak perlu nak mencari sendiri, bekerja untuk mencari apa semua. Everything sudah diaturkan. Kita follow je. Dan macam nak kata, mungkin sebab usia kot. Saya lebih suka kalau menggunakan travel agent. Lebih mudah lah. Saya tidak dibayar tau saya bercakap ni. Tapi lebih more relax lah kan, kita pun tak nak fikir-fikir. Betul. Sebab buat itinerary sebenarnya tak mudah tau. Okay, untuk berkata kalau nak travel, nak buat itinerary perlukan study. Okey, sebab dulu walaupun saya tidak saya pernah bawa sebenarnya anak murid ke Jepun dahulu kan. Saya tahu betapa sukarnya sebenarnya. Sebab tu I will choose travel agent to bring me ke tempat yang saya nak pergi. Betul tak? Sebab dan bila kita buat sendiri, kadang-kadang kos tu lebih tinggi. Sebagai contoh, bila tersilap langkah, contohnya tersilap beli train, tersilap beli apa-apa ground punya kos lah. Jadi sebenarnya kadang kos tu boleh jadi lebih tinggi lagi lah daripada expectation kita bila kita buat DIY. Itu terpulang kepada masing-masing. Tapi macam saya sebut tadilah, kalau saya nak bercuti, saya tak perlu buat tugasan. Betul. Semua sudah di-plan. Kan? Follow the plan. Betul. And you will get begitu. Last lagi bagi saya, kadang-kadang ramai orang nak join travel agency ataupun join group ni sebenarnya sebab mereka lebih dapat peluang untuk kenal orang baru, betul tak? Ya, itu satu lagi lah. Perjalanan saya ke Yunan tu sebenarnya kan ada banyak perkara yang saya pelajari. Satu pengalaman yang saya rasa saya masih lagi dengan travel agency ini kerana pada hari pertama kami naik bas, yang pertama air dah disediakan. So saya tidak kedahagaan, sentiasa ada air je kan. Lepas tu kami ada sesi memperkenalkan diri. Jadi menjadi tim yang sangat bagus. Kami akan saling mana yang ni tadi, mana tu. So semua orang akan saling membantu. Ada seorang yang bukan jatuh sakit lah, tapi dia macam tak sihat waktu tu. So we help each other untuk sama-sama. Betul. So saya gembira waktu itu tour leadernya mempersilakan kami seorang demi seorang untuk ke depan dan bercakap memperkenalkan diri. Itu bestnya. So ada bonding lah. Ya, wujud bonding dan best lah. Dan kita tidak berprasangka sebab kita dah mengenali. Betul. Dan sebenarnya rezeki waktu travel tu kita dapat travel buddies yang baik, yang memahami juga. Ya, alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Itu pun sebenarnya doa dan my expectation.
So my first experience with you, your travel agent ke Yunan ni adalah satu yang best lah sebenarnya. Okay, baik, alhamdulillah. So bercerita balik tentang Yunan ni, tempat-tempat di Yunan ni lah. Kita ada banyak lah. Kita ada apa yang batu tu, Stone Forest kan. Kita ada Stone Forest, betul. Jebel Mountain, kita ada apa Napa Grassland, kita ada macam-macam tempat kan. Dan setiap hari tu sepanjang 10 hari trip bersama Jet Kita Travel di Yunan tu, every day tu adalah dia punya highlight-highlight dia. So dalam banyak tempat ni sebenarnya, tempat mana yang Hajah paling minat lah, cantik ke dari segi apa lah in your opinion? Sebenarnya kan macam saya sebut tadi tu, so setiap pagi tu saya expect today another surprise, saya akan terima another. Dan memang tidak menghampakan. Itu surprise yang expect surprise tu yang in a good way or a bad way? Of course in a good way. And I am very positive. Sebab saya dah niatkan, ya Allah, aku nak bermusafir ni, aku nak melihat keagunganmu, ciptaanmu. Alhamdulillah. Jadi semua tempat yang saya pergi di Yunan tu ada tarikannya. Sangat cantik. Dan terpelihara. Kalaulah hijaunya gunung itu, hijaulah dia. Ada tempat yang sangat cantik, apa nama tadi tu, yang you kata stone tadi tu pun, Stone Forest tu. Stone Forest tu memang seperti my expectation lah. Sangat selalunya kan saya lah antara orang-orang yang akan, boleh tak tunggu sikit lagi, boleh tak, macam kita tak nak tinggalkan tempat kan? itu. Dan diberi peluang tak untuk ni lah, untuk feeling lebih tu diberi peluang? Ya, sangat. Nampak kincir angin tu pun, boleh tak ini? Boleh. Itu yang terima kasih lah. Sebab tour leader juga mainkan peranan sebenarnya. Sangat mainkan peranan. Bila dia bukanlah memanjakan kami, tak, tapi macam mana ya, dia memberi peluang. Alhamdulillah, betul. Sebab mungkin itu adalah first and last. Betul. Kita mungkin tidak akan pergi lagi because we have many places to go. Jadi alhamdulillah. Tour leader mungkin boleh datang lagi kan. Tapi kalau tour leader dia memahami peserta tu sendiri untuk extend, bagi saya alhamdulillah lah. Betul. Setakat ini. So semua tempat yang saya pergi memang sangat cantik. Baik, alhamdulillah. So memanglah Yunan ni sebenarnya terkenal dengan nature kan, terkenal dengan tempat-tempat healing. Biasanya orang muda ni dia memang pergi ke Yunan ni memang untuk healing lah. Betul. Tempat yang tengok nature, air terjun dan sebagainya. Dan dalam banyak tempat sebenarnya kan, kalau kita sendirilah as a Jet Kita Travel ni, kita nak marketing dengan Yunan ni, kebiasaannya kita akan highlightkan tempat kita tu di Jet Dragon Snow Mountain. Jet Dragon Snow Mountain. Okay. Jet Dragon Snow Mountain ni yang ketinggian dia 4506 ke 4 gitu kan? Betul. Kan? Okay. Saya sendiri pun tak berapa ingat the exact punya ketinggian tu. Okay, so betul. I think 4506 macam tu lah. Daripada aras laut lah ketinggian tu kan. So kita sendiri bila kita nak marketkan Yunan ni, nak marketing kan, nak bagi tahu orang jom datang ke Yunan kan. Mostly kita akan marketkan tentang Jet Dragon Snow Mountain punya hari lah, punya tour, yang mana akan includekan dengan Blue Moon Valley, akan includekan dengan the cable car, akan includekan dengan the show. So boleh tak kalau Hajah ceritakan sendiri hari tu sendiri punya perjalanan macam mana? Okay. First thing first, tour leader mengingatkan, begitu juga dengan tour guide, yang ground punya tour guide, mengingatkan berkali-kali, you need to buy oxygen tong tu kan. Besar mana tong dia? Besar-besar juga kan? Macam rucksack tu je sebenarnya. So dia macam mana ya, tak berat pun, okey je. And bagi saya, sebab kami yang pergi ni dah berusia, jadi okeylah membawa oksigen tu tak berat. Ingat tak harga dia berapa? Dalam 60 juta, 50 juta macam tu kan? Alamak, sorry, saya tak ingat. Tapi saya ingat saya dah 50 macam tu lah, tak mahal lah. Tapi dia bukanlah sesuatu yang membebankan ke apa kan, tak ada. Dan kami pun dah cukup bersedia sebab dia mengingatkan
malam ni tidur awal. Besok kita akan ke apa tu, Jade Dragon Snow Mountain. Snow Mountain. So kami cukup bersedia. Bila turun terus beli gas itu and kita cukup bersedialah. Dan satu lagi, saya ni sebenarnya fobia kepada ketinggian. Oh ya? Ya. Kenapa? Ada pernah pergi sebelum di tempat tinggi lagi ke macam mana? Tak ada, memang lahir macam tu. Malah Tapi cable car memang selamat sebab saya bertanya berkali-kali. Is it okay for us yang dah tua ni untuk ni? Okay, apa yang mereka sebut tu sebenarnya betul. Maknanya kita rasa aman, rasa seronok. Sebab dia kan sebenarnya semakin berusia ni, rasa terancam tu sangat tinggi. Terancam kebimbangan yang tak apa-apa. Tapi sepanjang perjalanan untuk sampai ke Jade Dragon Mountain tadi tu, tak ada apa pun yang menyukarkan. Walaupun untuk warga tua sebenarnya. So, rugi kalau anda tak pergi tahu. So sepanjang naik kabel car tu, view cantik lah, tak ada. Sangat, Walaupun sangat cantik. saya dengar naik awal pagi, betul? Ya, awal pagi because kita nak bila sampai dekat atas tu, awan yang kita nak tak menutupi dan kita nampak peak tu sebenarnya. Betul. Saya sebenarnya tak naik pun sampai ke atas tu. Bagi saya cukuplah untuk berada dekat platform kayu yang tu. But I still enjoy the view. Sangat okey. Okey So lah. kalau bila naik kabel car tu sebenarnya kan, kita akan sampai ke satu platform. Kita viewpoint lah, betul? Okey. Lepas tu you ada optional juga untuk kalau nak hiking lagi, betul? Dari tangga dia kan? Ya, betul. Ada tangga dia, kalau you nak hiking lagi boleh. Tapi kita pun tak sarankan kot kan? Sebab betul. dengan ketinggian tu sebenarnya, macam saya sendiri, saya pernah naik di Jade Dragon Mountain tu, dan saya sebenarnya waktu tu saya ambil ringan tau sebenarnya pasal oksigen tu. Okey. Saya tak beli. okey. Aku ni orang muda ni kan, boleh ni. Pasal tu semua beli. Ha. Saya alone tak beli. Ha. Dengan dia lah beberapa kan, tapi saya sendiri tak beli. Jadi bila kita sampai kat atas tu, sebenarnya pening juga tu. Pening juga, dia macam menangkap juga lah kepala kita kan. Jadi saya nasihatkan lah untuk siapa yang pergi ke Jade Dragon Mountain tu, jangan ambil ringan dan belilah. Sebab itulah saya kata tak mahal pun. Betul. So bagi saya rugi Tak lah. mahal dan tak berat, tak menyukarkan pun untuk dibawa sebenarnya. Dan So benda tu- dengar tu, usia bukan ukuran. Betul. Kena bawa. Kena beli juga. Kena beli Jadi juga. jangan pandang terlalu ringan lah. Betul? Betul, dah sampai ke atas tu, kan kita akan turun balik, betul? Betul. Kita akan turun balik, kita akan ke mana lepas tu? Apa tu? Air terjun yang bertingkat tu? Blue Moon Valley. Blue Moon Valley. Okey. Kami pun mengelakkan ada tempat yang kena bayar bila bergambar dengan Yak. Ya, betul lah betul. dengan yak tu. Tak adalah. Sebab kami dah enjoy dah ambil gambar sesama kami pun. Sekali lagi lah tour leader sebenarnya mainkan peranan, banyak membantu kami untuk ambil gambar. sabar mengambil gambar makcik-makcik ni Betul, kan. faham. Memang sangat cantik lah. Nature, alam semula jadi yang Allah jadikan, kena pergilah sebenarnya. Bila berpeluang kena pergilah. So untuk pengetahuan lah yang melihat podcast kita ni, okay, so untuk naik yak tu tak silap saya bayaran 50. Dan sebenarnya beratur dia panjang juga kan orang beratur. Betul? Sebab biasanya orang beratur tu orang muda yang nak dia siap dengan pakaian dan semua tu kan, dia sewa kan. Jadi memang diorang tu memang kalau boleh tak lepas lah. Tak dah sanggup menunggu. Kami yang dah makcik-makcik ni, pakaian yang ada pun dah cukup okey pun. Betul, tak perlu pun kan, dah cantik dah. Ah, So selepas daripada kita ke Blue Valley tu, kita akan naik Okay. atas balik. okey. So kita akan naik atas balik, kita akan terus ke show. Betul. So boleh tak expression tu lah, apa sebenarnya show ni, orang kata apa, culture Lijiang punya show tu. Saya pun lupa dah nama dia. Okey. Alamak, tahun tu kan saya pun dah lupa lah nama show nama tu. Tapi macam inilah. Bangsa kita patut belajar untuk bersungguh-sungguh dan dedikasi. Jangan hangat-hangat tai ayam di Malaysia ini. Sebab saya refleks kepada apa yang berlaku di negara saya. Buatlah cantik-cantik macam mana pun, tak lama lepas tu senyap, sunyi, sepi, tak ada apa-apa. Tapi mereka sangat bersungguh-sungguh. Kami boleh berada di grandstand yang panas, waktu itu panas tau. Matahari tu betul-betul memancar kepada kami kepada kami semua. Tapi we enjoy the show. Sebab setiap yang dia buat tu sangat bersungguh-sungguh. Mereka sangat dedikasi. Sebenarnya kan, banyak perkara yang kita pelajari daripada rakyat negara China. Mereka sangat rajin dan bersungguh-sungguh.
So pergi ke Yunan bukan hanya untuk macam yang saya sebut tadi itu. We learn a lot if we want to learn. We will learn a lot if we think about that. Reflect kepada apa yang. Sebab itulah saya bila berpeluang untuk bercakap ya dengan generasi muda, saya kongsi tentang itu. Dedikasi mereka perlu dipelajari. So show itu memang hidup. Dia bawakan semua kan, berapa ramai sekali show tu. Ya, betul. Show tu dia tak kisah kan, dia even you hujan ke, you panas ke, dia akan jalankan juga. Ada satu, Jet Kertas minta kami sedia dengan baju hujan. Saya kata, hai, panas macam ni. Rupa-rupanya, air tu dia akan sprinklekan, air tu dia akan turunkan air tau, macam air terjun tau. Memang agak basah lah kalau kita tidak membuka baju hujan tu. Kan? Show tu memang sangat hidup sebenarnya. Macam saya sebut tadi, berada di panas terik matahari di grandstand yang terbuka, saya tak lari pun. Belakang tu view cantik pula kan? Sangat. Belakang tu view itulah Jet Dragon Mountain tu. Ya. View dia. Betul. So saya punya rezeki lah waktu saya buat grup tu pula, waktu tu hujan. So hari lain okey. Kan hari lain adalah sepanjang ke 10 hari tu, 2 hari yang hujan dan itulah rezeki kita waktu tengok show Jet Dragon Mountain tu hujan. Jadi kita semua pakailah, dia ada sediakan baju hujan tu. Betul. Warna merah tu macam colour tu lah. So kita pakai, tapi nak bagi tahu even you hujan pun show tu still jalan. Kan, tapi kita tak nampak lah belakang tu saya cemburu sikit tu. Cantik, view-nya sangat cantik dan show tu pun sangat berjaya sebab dia menghayati. Ada rasa nak menangis, ada rasa nak itu semua, memang hidup lah. Macam yang Hajah bagi tahu, betul. If we want to learn, we learn. Kan? Sebab setengah orang travel, dia just nak ambil gambar. Kan? Nak pergi, asal aku sampai, dah sampailah. Tapi setengah orang sampai, mungkin nak tahu sejarah, nak tengok, nak bandingkan culture macam mana, nak tengok orang dia berbeza macam mana. Nak ada yang betul-betul nak travel ni, dia make conversation dengan lokal. Walaupun itik ayam tu macam mana pun, but they would love tu. Betul. Sebenarnya kan, bila sebut macam tu, selalunya saya bila berpeluang, saya akan berjumpa dengan tukang masak. Apabila pergi ke kedai-kedai makan yang aku sembang, okey. Akan cuba ada lah. Saya masih ingat lagi nama Aisyah. Walaupun kami bercakap ni, dia bercakap, saya pun angguk-angguk. Saya bercakap, dia pun angguk dan senyum. Kami ambil gambar dan sangat ni mesra. Mesra yang tidak dibuat-buat sebenarnya sebab seagama. Dan saya sendiri pun pernah ke dapur-dapur lah. Kadang nak jumpa chef yang kita nak rakam video. Sangat-sangat bersih. Ya, betul. Dapur dia sangat-sangat bersih. Dia tak ada sepa-sepa, sangat-sangat bersih lah. So kalau sesiapa yang masih lagi ada perspektif kan, berprasangka ke macam mana tentang China ni, insya-Allah lah macam Hajah bagi tahu, sebabkan masih ada lagi Islam. So insya-Allah kebersihan tu masih dijagalah. Betul. Okay. So next question. Kebanyakan travel agency dia tak buat sampai Shangri-La. Dia buat hanya Yunan ni. Mostly biasanya 7 hari 5 malam. Tapi di Jet Kertas Travel kita buat sehingga 10 hari 9 malam. Kan? Jadi kita includekan sekali Shangri-La. Which is Shangri-La ni sebenarnya jauh daripada Kunming ni. Kita landing di Kunming, tapi kita akan sampai ke Shangri-La. Shangri-La ni sebenarnya dah berdekatan dengan Tibet. Dia sebagai Tibet lah. Jadi budaya dia pun lain apa semua. So boleh tak bagi tahu kenapa sepanjang berbaloi tak pergi? Soalan dia, berbaloi tak pergi ke Shangri-La? Sangat berbaloi. Boleh. Sangat berbaloi. Saya lupalah nama tempat yang bila pergi ke Shangri-La tu. Yang National Park tu ke Port Tak So? Tak So okey. Dia punya keindahan yang, ya Allah, macam sedikit Switzerland yang saya teringin nak pergi. Switzerland belum sampai lagi? Saya belum sampai lagi. Okey. Keindahan semula jadi yang mereka pelihara. Kita kena belajar tu. Sepatutnya kita menjadi ejen perubahan apabila kita keluar negara. Dan saya banyak juga bercakap tau. Menteri-menteri ramai keluar lah. Kenapa dia tak balik dan membuat perubahan di negara kita? Improvement lah. Tak ada. No improvement lah. Macam mana saya nak kata ya? Berbaloi walaupun 10 hari. Saya ingat lagi. Lamanya pergi ke Yunan. Mana you nak pergi? Tunggu. Pergi dulu. I will bring back the story. Saya akan macam tu. So,
berbaloi. 10 hari bukan sesuatu yang memboringkan, yang membosankan. Macam saya sebut tadi, every day we will start our new day dengan satu experience yang Satu tidak surprise yang dapat baru lah. dilupakan. Faham. Ha. So, sebab kita every day tu kita ada highlight dia. Ya. Kita ada okay this one is highlight. So every day punya ni lah punya betul. journey. So macam di Shangri-La kita ada Potatso National Park. Potatso. Kita ada nampak Grassland. Ya betul, nampak. Walaupun saya tidak ikut naik kuda tu, tapi saya tetap dapat bergambar dengan gadis-gadis jelita. Betul. Tak silap saya dekat door to heaven ke apa? Tak silap dekat bahagian atas tu. Jadi macam gerbang tu kan? Ya, gerbang tu. So, door to heaven tu cantik lah dia punya wanita, gadis-gadis di sana. Orang pakai pakaian tradisional. Ya, pakai pakaian tradisional. Cuma satu dia mungkin dia tak jaga dia punya kebersihan betul. haiwan tunggangan tu kan. So saya pun memang memilih untuk tidak mengikuti. Mungkin kita boleh bagi tahu kepada ground leader untuk tour leader untuk mereka itu je. Tapi yang lain tu saya very okay sebenarnya. Dan untuk jugalah untuk saya isu lah to be clear sebenarnya di yang nampak Grassland tu di bahagian atas ada toilet yang kotor kan. Perasan lah biasanya orang akan duk cerita lah toilet yang kotor. Dia toilet open. Toilet open di nampak Grassland di bahagian atas tu dekat dengan kafe tu, ingat tak? Okey. Ada satu toilet open. So kalau berminat tengok boleh lah. Tapi kalau pergi toilet pergi kat belah bawah. Okay, jangan pergi yang belah atas. So kalau nak pergi toilet, siapa yang tengok ni kalau pergi ke nampak Grassland, pergi toilet siap-siap kat bawah atau pergi sebelum di Potatso National Park. Itu pun sudah diingatkan sebenarnya. Sebut tentang toilet ni, kami ada pergi ke satu restoran tu. So toilet tu tidak ada pintu. Tidak ada pintu. Tapi macam saya sebut tadi, bila kita ada teamwork, maknanya kita dah saling mengenali dan kita macam adik-beradik tau. So kami akan bergile-gile. Okey je. So tidak ada kesukaran yang menjadi masalah kepada kami. Semua dapat ditangani dengan sangat gembira. Dan kadang-kadang benda macam ni sebenarnya bagi saya, benda-benda ni yang akan lebih diingati, betul tak? Ya, and satu lagi. Ada one of the peserta tu terjatuh sebab ialah yang dah berusia macam saya ni kan. So dia terjatuh tak boleh bangun tau. So kami macam adik-beradik saya sebut tadi tu, kami dapat selamatkan dia dengan keadaan. Saya kata jangan malu, jangan bimbang, kita adik-beradik. Tu macam saya sebut tadi tu. Bila kita mulakan trip kita tu dengan berkenalan antara satu sama lain, kita jadi rapat. Bonding lagi kuat lah. Ya, dan sebarang masalah yang dihadapi oleh individu itu bukan masalah individu. Menjadi masalah bersama yang kita atasi bersama. Betul. Ya, betul. So, diingatkan lagi sekali lah dapat satu travel buddies yang baik. Alhamdulillah. Sangat-sangat satu rezeki. Alhamdulillah. Sebab kita pun sendiri pernah, saya sendiri pun sebagai travel agency pernah dengar lah kadang-kadang dapat yang itu banyak, contohnya lah banyak karenah semua tu, itu normal lah kan, kita tak boleh nak elak daripada benda-benda macam tu. Tapi sekiranya macam Hajah punya pengalaman ni kan dapat travel buddies yang baik, yang memahami, yang saling membantu. Alhamdulillah. Until now kami menjadi rapat, menjadi baik. Ada berjumpa di trip yang lain, betul tak? Ada berjumpa pula sebab dunia ni kecil je sebenarnya. Betul. So jangan sesekali buat hal. Gitu kan. Okay, so untuk kita lah, kita dah includekan untuk travel Yunan kita ni, kita includekan sekali. Sebab sepanjang perjalanan kita akan menaiki bas. Betul. Bas selesa, betul? Betul. Bas selesa, aircon dia okey. Drivernya pun sangat bagus. Sebab kami akan thank you. Walaupun dia tak faham tu, tapi dia faham lah sebab thank you kan. Kemudian macam mana ya, saya ajak bergambar pun dia okey. Tak ada masalah. Lepas tu sempat lagi ingatkan dia, jangan kuat sangat merokok untuk kesihatan you. Rokok je. Faham? So sepanjang kita trip naik bas tak ada masalah kan. So kita includekan sekali pengalaman untuk menaiki train. Bukan train kan, kita panggil bullet train. Bullet train, betul. Kereta api laju lah di China, which is famous juga, saing-saing dengan Japan. Betul. So first time kita naik bullet train. Ya, my first time sebenarnya naik bullet train semasa pergi ke Yunan tu. And sebenarnya kan ada kisah yang sangat menjadi ingatan kepada kami semua. Ada kisah? Okay. Ada kisah. Apa dia tu? Boleh pastikan. Ni first time ni nak share ni? Ya.
sebenarnya malam tahu waktu tu kami belum sampai kepada destinasi stesen yang sebenar. Sepatutnya berhenti Sepatutnya lama. di Kunming lah, tak salah saya, betul. Kita naik daripada Cuchong. Okey, kita Sampai akan ke turun di Kunming. Kunming. Okey. Tapi belum sampai kepada stesen yang di situ tu. Okey, baik. Boleh kami beramai-ramai, separuh daripada kami ni boleh ikut je dia keluar. Dah sedia nak ambil gambar. Tiba-tiba yang di dalam panggil, "Hey, Belum. masuk, belum lagi." Berlari memang menjadi sesuatu yang melucukan. Macam mana nak kata ya? Pengalamannya indah lah sebenarnya. Dan ingat sampai bila-bila. So lepas tu bila naik train je, kita akan ingat. Fokuskan balik lah bila turun. Dia jauh ke daripada stesen yang Isalah tadi? Jauh sebab jauh lagi. bas akan terpaksa ambil kami jika kami tak tu. Tapi Alhamdulillah, sebenarnya kan itu rezeki. Allah nak beri kami peluang, pengalaman yang sangat mendebarkan tapi menggembirakan. Betul? Dia menggembirakan tu sebab selamat masuk balik tu. Kalau dia tertinggal tu, dia cerita lain sikit. Tapi Alhamdulillah. Tapi macam mana ya, bila bonding itu kuat, bila teamwork itu bagus, mereka akan dia kakak macam tu segera. So insya-Allah sebenarnya. Dia hype tu nak turun tu. Kan pengalaman ambil gambar kat luar train. Sibuk nak ambil gambar sebenarnya. Berapa jam lebih kurang? 2 jam, 3 jam? Less than 3 jam. 2 jam lebih. Tapi seronoklah. Pengalaman yang menyeronokkan. Sebab dia mungkin tak selaju di Japan. Saya rasalah dia tak selaju di Japan tapi quite laju jugalah. Tak selaju di Japan, tapi lajulah berbanding dengan ETS. Betul. Nama pun speed train ya. Ya, nama pun speed train. Okey. So berkenaan dengan ni lah, biasanya kita travel agency ni, kenapa orang memilih travel agency? Biasanya lebih kita akan sediakan semualah dari segi hotel, penginapan, makanan. So kita nak sembang tentang makanan. Mungkin ada orang takut nak ke China ni, sebab dia bukan negara Islam pun. Kan? Walaupun banyak Islam tapi generally dia bukan negara Islam. So senang ke ataupun mudah ke nak dapat makanan Islam ni, dan macam mana Jack Kertas Travel aturkan makanan untuk peserta? Terima kasih Jack Kertas. Ya, itu juga bersarang dalam fikiran saya bila kawan saya ajak untuk ke Yunan tu. Tapi sebenarnya makanan memang superb bila ke Yunan. Penuh meja, memang more than 5 ya, 11, 12 ya, dia punya lauk-lauk semua tu. Apa jenis lauk biasanya dia orang sediakan? Ya Allah. Itik dengan kepalanya sekali. Ikan dengan kepalanya sekali. Tapi memang sangat best. Dan beranilah mencuba. Memang sedap, makanan dia sedap. Saya ingat itik apa semua tu, kami tutup dia punya kepala tu. Tapi sangat enjoy. Makanan sedap-sedap dan bersih. Bersih. Pergi ke tempat lain, lainlah dia punya ni kan. Tapi again, thank you Jack Kertas. Menyediakan kemudahan makan yang memang tidak sempat lapar. Tak sempat lapar. Dengar tu insya-Allah, alhamdulillah. Dan makanan memang sedap. So pergi ke tempat-tempat yang begitu tak membosankan, dan bagi saya lah, dia bukan seperti yang saya bayangkan sebelum ini. Ya, memang best. Berbezalah. Last kali sebelum kami fly balik ke Malaysia, yang last kali, hidangannya sangat-sangat bagus. Kami makan mie, tapi semua dia ajar cara untuk masukkan, dan very presentable. Makanan itu dihidangkan dalam keadaan yang sangat-sangat presentable. Not all restaurant in Malaysia will do that. So, pergilah ke Yunan. Best. Ada yang makan macam ni kan? Macam yang macam nasi ambeng. Nasi ambeng, ya. Nasi tu dalam nenas, dalam buah nenas apa semua. Memang sangat best. Best sangat-sangat tahu. Ini berdasarkan pengalaman saya. Orang suka makan ke, orang tak suka makan ke, tapi the varieties of food di setiap daerah, di setiap tu memang sangat berbeza, dan memang rugi kalau tak pergi. Sebab bila kita travel dan ada option local food yang halal, kita prefer tu lah. Why not? Betul. Kalau contoh macam Europe, kalau kita ke Europe atau ke Japan kan, mungkin nak cari local dish yang halal mungkin susah. So mungkin kita akan balik kepada kedai-kedai Arab. Terpaksa gunakan apa tu?
apps untuk tengok halal ke tidak, apa semua kan. Mungkin option makan restoran tak banyak. Ha. Mungkin berbalik kedai Arab, kedai Pakistan, kedai India Dan mungkin ni kan. satu lagi, di pintu kedai bangunan restoran tu, China. dia dah tunjukkan logo Halal tu. yang Warna halal hijau, warna hijau tu food. kan. Ya. Tapi di China ni memang jangan takut tentang makanan halal. Ya, betul. Sebab diorang punya diorang punya culture ni bila hidang serve makanan ni memang banyak. Macam Hajah bagi tahu, Betul. berbelas-belas. Kita ingat dah habis dah. Betul. Kan? Dah makan-makan sekali sampai yang baru. Penuh pula Betul. tu. Okay, sayur jangan risaulah. Betul. Banyak dah bagi. Sayur, buah memang mewah lah. Pun kadang-kadang setengah kedai dia bagi yang ni kan. Dia bagi siap dengan bahan-bahan dia tu. Betul, Kata kosong lah. Dia bagi betul. dengan macam lah. Saya pun miss border tu. Layanan terhadap ahli ni trip ni di meja makan memang superb lah. Premium. Ya. Okey, sesuai lah. Kan sesuai yang kita nak bagi peserta kita puas hati kan. Betul. Rasa berbaloi follow dengan travel agency. Okey. So mungkin DIY susah nak buat macam tu. So bila kita atur kan, dia lebih teratur lah. Ya, betul. DIY mungkin if you choose untuk pergi dengan DIY dengan cara itulah. Tapi ada banyak je travel agent sebenarnya untuk tu. Dia berbalik kepada masing-masing punya target. Ya, betul. Tapi bagi saya lah, kali pertama saya ikut travel dengan jet kertas ni, satu yang memikat hati saya sebenarnya ya, apabila ada tazkirah dan kami berpeluang bila perjalanan itu jauh, kami mengaji tau. Mengaji ya? Ya, ada tazkirah dekat situ. So best. Alhamdulillah. Okey, setakat ini saya belum beralih dengan travel agent. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah kita cuba maintainkan bagian terbaik insya-Allah. Okey. Okey, so China lah kadang-kadang untuk fikir lagi soalan-soalan yang biasa kita terima. Nak bayar kat sana belanja pakai apa? Okey. Saya ni sebenarnya adalah tukar duit tunai juga. Tapi mudah je sebenarnya. Guna Wise boleh. Saya guna Wise lah. Bila anak saya bekalkan Wise tu, saya berbelanja menggunakan Wise. Okey je. Boleh lah. Tapi efisien ke untuk semua kedai atau prefer cash lagi? Okey, sebenarnya travel agent sudah beritahu sediakan cash. So kita sediakanlah sebab ada tempat-tempat yang macam desa kan, tempat-tempat kampung macam tu. Macam di Malaysia lah kan. Malaysia betul. Pun tak betul. semua boleh pakai Bukan kad. semua kedai kecil, warung-warung kecil ada. Kadang kita bas, dulu waktu saya tu, kita waktu naik bas, turun bas waktu di RNR. Dia akan ada kedai orang datang ke kedai dia jual buah kan. Ya Allah, buahnya sangat murah dan sangat segar. Buah delima. Percaya tak? Saya beli buah delima dan saya simpan dalam luggage bag tu selamat bawa balik ke Malaysia. Masih elok selamat, masih elok. Saya bukan makan minggu depannya, depan lagi. Still bagus lagi dia punya putih segar lah. delima merahnya tu. So kalau macam ni kita di IR tu kan, diorang akan tunggu tau. Penjual-penjual ni yang pegang baldi-baldi ni penuh dengan buah tu, dia akan take turn, dia akan beratur. Bas sampai je sorang-sorang. So yang lain akan tunggulah. Next bus dia akan rotate. Macam tu. Betul. Fresh dan murah sebenarnya, murah, dan di situlah kita kena gunakan duit cash. Dan saya suka apabila ada antara peserta tu yang akan pergi ke tandas sebab saya akan cari dan curi peluang untuk membeli. Saya ada beli satu blouse tu yang dibuat oleh hasil tempatan yang sangat murah, sulaman yang hari ini tidak ada lah di Malaysia dengan harganya yang begitu. So baguslah tempat yang berhenti walaupun ada besar lah kan maksudnya. Betul. Ada kedai-kedai. Mungkin makanan choice tak macam di Malaysia lah. Tapi untuk shopping tu adalah peluang sikit nak shopping barang kan. Saya pun we still can choose sebenarnya halal dan tak halal tu. Tapi varieties itu banyak. Maknanya kita tidak akan kelaparan. Macam saya sebut tadi, tak sempat lapar. Saya ada juga bawa bekal daripada Malaysia, takut kan nanti ni tak ni. Cukup makan apa. Rupa-rupanya tak sempat bawa balik semula ke Malaysia. Alhamdulillah. Maksudnya yang bukti lah alhamdulillah. Makanan mencukupi. Okay. So sepanjanglah 10 hari di China ni.
ada tak tips-tips ringkas untuk orang yang mungkin pertama kali nak ke China ataupun mungkin dah banyak kali ke China tapi nak ke Yunan. So mungkinlah tips generally lah untuk ke China. Yunan untuk ke Yunan atau ke China tak kisahlah. Okey. Yang pertama, niat dalam hati. Ya, kita pergi semoga selamat pergi untuk melihat kebesaran Allah, berpeluang dapat pergi. Sebenarnya bagi saya lah, peluang dapat pergi tu rezeki, So sediakan mengikut apa yang diperlukan. Kita dah tahu dah kita akan ke tempat ini, apa keperluannya. Ubat-ubatan jangan lupa tengok kepada diri kita sendiri. Kan kalau kita perlukan ubat itu, ini dan sebagainya. Sebenarnya masa saya pergi tu kaki saya baru baik daripada retak kaki di hujung jari kaki saya. Saya bertanya boleh ke saya pergi ni? Saya tanya saya tu. Kan? So tapi alhamdulillah saya boleh pergi sebab bukan saya minta dimanjakan tapi I capable to do that sebab tak sukar. Kita boleh pergi ke mana-mana, bas bawa kita ke mana-mana. Tak perlu pun untuk bersusah-susah sebenarnya. Okey, kemudian persediaan macam tadi itulah, kalau kita perlu kasut bertutup, kenalah, janganlah pakai yang tak sempurna kan. Dalaman kita, kita sebenarnya duta. Ke mana-mana bermusafir, memang kita bayar. Jadi kita duta kepada negara kita. And kita juga duta kepada travel agent yang bawa kita. So sepatutnya kita jaga. Kita jaga nama baik negara kita. Kita jaga nama baik travel agent itu. Bukan perkara yang kecil sebenarnya benda ini yang kadang-kadang kita sesuka hati je bercakap, gelak-gelak, bising-bising di tempat yang tidak sepatutnya. Tak boleh macam tu. Sepatutnya etika kita. Kita akan nampak ini daripada mana ni kan? Ya. Yang buruknya ialah travel agent itu dan negara itu dari mana kita tahu sebenarnya. So kena ingat itulah. So persediaan dan satu lagi membacalah. Carilah apa sebenarnya yang kita nak dapat di situ. Kan? Bila kita berpeluang dapat pergi tu, hayati sepenuhnya. Jangan sesekali komplain. Macam kita pergi umrah, macam kita pergi haji. Kita be ready lah. Get ready dengan apapun kemungkinan. Dan yang paling utama sebenarnya, be positive. If your mind sudah get ready, sudah positif, tak ada problem yang menjadi problem pun sebenarnya. Boleh diselesaikan. Betul. Alhamdulillah lah. Kita dalam negara yang aman. Berpeluang untuk pergi, Allah bagi rezeki. So grab the chance. If we have the chance, grab it. Sebenarnya tak rugi pergi ke Yunan. So selepas Yunan di China ni kan, ada tak lagi next trip ke China yang nak follow? InsyaAllah. Adakah rasa dah cukuplah China? Ya, saya sebenarnya kan teringin untuk pergi ke tempat yang saya belum pergi lagi. China banyak tempat yang indah. So saya sudah book pun ke Xinjiang. Xinjiang, if not mistaken, late April macam tu kot agaknya, ataupun early May ke musim apa ya? Musim spring. Oh, spring. Alamak, sunburn lagi lah lepas tu. Bulan 4 should be okay kan? Sebab dia bulan 4 di kawasan Xinjiang ni, di kawasan Gobi Desert. So di kawasan utara sikit ni, bila dia sejuk betul. Oh ya ke? Bila dia panas betul. So bulan 4 tu mungkin ada some places yang snow mungkin ada. So baru ni kita ada trip bulan 4 baru ni. And then everything is good. Tapi baru ni dia pergi bulan 5. Bulan 5 baru ni pun the weather is good. So should be bulan 4 tu lagi harapnya lah. Saya harap sihat untuk pergi ke sana. Nak menjelajah pula tempat tu untuk with the same group Saya harap. I don't know. Tak boleh pergi Xinjiang tu dengan same group lah. Kami pergi berempat, yang saya berkenalan semasa pergi ke Yunan. Kami mengulangi lagi untuk ke Xinjiang. Sambung lagi, alhamdulillah. Tu yang kita nak sebenarnya. 2 hari lepas kami berjumpa. Jumpa kat luar? Nampak. So diulang sekali lagi rezeki. Betul. Travel budget yang baik-baik lah. Satu lagi lah, kalau kita dah berniat untuk bermusafir dan berkumpulan,
jangan letakkan diri kita sebagai bos lah. Betul. Sebab membina ukhuwah itu adalah jambatan ke syurga. Jadi memang kita pergi bercuti, tapi pastikanlah, sebab saya mengamalkan setiap saat pahala. So kita dapat bercuti, kita berkenalan. Kena tinggalkanlah pangkat-pangkat tu, kena tinggal kat Malaysia lah. Ya, tinggalkan. Bawa dalam luggage tu jangan bawa pangkat. Dalam luggage tu jangan bawa aku duduk di mana, aku siapa, tak perlu. Bawa beg, dalam tu isi baju, isi peralatan je. Kena buka hati lah, buka minda. Ya, betul. Okay, last question untuk malam ni. Kenapa memilih Jack Ketas Travel dan macam mana? Apa sebenarnya pandangan terhadap kita lah Jack Ketas Travel sendiri? Okey, sejujurnya lah ya. Walaupun pada awalnya saya diperkenalkan oleh kawan saya, bila saya mengenali tour leader tu, saya rasa senang dan dia memahami kehendak wanita-wanita ke lelaki-lelaki yang berusia, orang-orang yang dah berusia. And saya pernah tanya, you all ni bersedia ke untuk membawa peserta-peserta trip yang dah berusia macam ni? Why not? Memang kita sepatutnya membawa orang bercuti ini untuk dia rasa aman, dan tu yang antaranya lah yang saya ini kan. Dan satu lagi, macam mana ya, tidak ada insiden yang ada perlanggaran emosi yang disebabkan oleh staff daripada travel agent ini setakat ini. Baik, alhamdulillah. So di bahagian kita sendiri pun kita cuba bagi terbaiklah. Okey, dan terima kasih banyak kepada Hajah Azizah sebab join kita dan akan join kita lagi lepas ini. So alhamdulillah di bahagian kita ucapkan terima kasih lah, dan juga kita insya-Allah akan cuba sentiasa yang mana baik kita kekalkan, ada yang mana kurang-kurang tu kita pun sendiri pun akuilah kita ada beberapa kelemahan kan, jadi kita sentiasa improve insya-Allah. Jadi nak ucapkanlah terima kasih kepada semua yang dah pernah join kita, terutama Hajah dan di bahagian kita insya-Allah kami akan sentiasa improve lagi dan lagi supaya kita jadi travel agency yang berkualiti dan inilah dan bermutu lah di Malaysia ni. Good. Jadi ada apa lagi kata-kata terakhir sebelum kita nak habiskan podcast ni? Good. Saya senang dengan travel agent ni ya. Terima kasih banyak-banyaklah pengalaman pertama tadi tu yang memikat hati saya. Kemudian satu lagi mendengar bila ada cadangan ya. Saya akan bercakap macam ni kan, beri cadangan tu dengar. Mendengar tu bagi saya adalah sesuatu yang positif yang mungkin akan difikirkan. Sebab saya kata we are developing our business while we are in our vacation. Semua orang ada bisnes, macam kami juga. Perlulah berbaloi dengan membayar itu dengan apa yang kami perlu dapat. Bukan demand, tapi semua orang ada impiannya. So setakat ini terima kasih, impian saya menjadi nyata apabila first time saya ikut travel Jack Ketas ke Yunnan. Alhamdulillah. Tahu tak apa yang menariknya tentang slogan tadi tu? Tengok, boleh tengok Jack Ketas, tunggu dia pusing. Okay, Jack Ketas ni di mana impian travel anda bermula. Itu yang menariknya tu. Nampak? Di mana impian travel anda bermula. So alhamdulillah kita Jack Ketas Travel kita dah merealisasikan impian Hajah Azizah. Alhamdulillah. Good. Kenalah dengan kita punya slogan. So terima kasih banyak. Sekali lagi Hajah Azizah sudi meluangkan masa, sudi datang ke teratak kami, office kami. Office kami di Teluk Paling Menggarang. So alhamdulillah terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa. So insya-Allah semoga Hajah Azizah sentiasa sihat, kan dikurniakan rezeki yang paling penting sebenarnya kesihatan. Jadi insya-Allah semoga sentiasa sihat, dikurniakan rezeki, sentiasa ceria, sentiasa happy, dan semoga kita berjumpa lagi di trip akan datang. Terima kasih. So terima kasih banyak. Itu saja untuk pada malam ni. Terima kasih kepada yang menonton. Kita jumpa lagi di episod akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.